Ketika Encik Ahmad bin Kasim, 68 tahun, masuk ke bilik konsultasi saya terkejut. Beliau sedang memegang tongkat. Belakangnya bongkok dan langkahnya perlahan. Hasil pemeriksaan lebih mengejutkan. Keadaan fizikalnya pada usia 68 tahun adalah seperti orang berusia 90 tahun. Usia vaskularnya pula 92 tahun. Pada hari yang sama, Nenek Salmah binti Awang 82 tahun datang. Beliau 14 tahun lebih tua, tetapi belakangnya tegak dan langkahnya pantas. Hasil pemeriksaan menunjukkan usia vaskularnya 65 tahun. Keadaan fizikalnya seperti pertengahan 60-an. Nenek itu tersenyum dan berkata, "Doktor, saya hanya memeriksa 5 perkara yang doktor beritahu. Itu saja." Saya Dr. Rizwan Syafiq, seorang pakar perubatan keluarga dengan pengalaman 30 tahun. Setelah merawat 70,000 pesakit, saya yakin bagi mereka yang hidup sihat sehingga usia 90-100 tahun, walaupun selepas 75 tahun terdapat tepat 5 tanda. Berdasarkan keputusan jurnal perubatan Lancet, jika hanya 3 daripada 5 tanda ini ditunjukkan peluang untuk hidup sehingga 90 tahun adalah 74%. Jika kesemua 5 tanda ditunjukkan peluang untuk hidup sehingga 100 tahun adalah 89%. Sebaliknya, apa yang akan berlaku jika 5 tanda ini tidak kelihatan? Anda mungkin mendapati badan anda 20 tahun lebih tua daripada usia pada kad pengenalan anda, seperti Encik Ahmad bin Kasim yang berusia 68 tahun. Sila periksa sekarang sama ada 5 tanda ini kelihatan pada badan anda. Jika anda menonton video teman kesihatan ini sehingga akhir hari ini, bukan sahaja belakang anda akan tegak, tetapi anda juga akan dapat berjalan dengan bangga tanpa tongkat di majlis perkahwinan cucu anda. Jika ini bermanfaat, sila tekan suka dan langgan. Sila tuliskan umur anda di ruangan komen. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Kedudukan ke-5 adalah ujian penutup botol. Ini adalah mengenai kekuatan genggaman anda. Pernah ada saat yang paling saya sesali sepanjang 30 tahun saya sebagai doktor. Ia berlaku 10 tahun yang lalu. Seorang nenek berusia 73 tahun datang untuk pemeriksaan rutin, dan pada masa itu dalam bidang perubatan hanya tekanan darah dan gula darah yang dianggap penting. Saya juga diajar begitu. Tetapi 6 bulan kemudian saya mendengar berita bahawa nenek itu terjatuh dari tangga dan meninggal dunia akibat patah tulang pinggul. Sejak itu saya mula berfikir, pasti ada tanda lain. Apa yang saya terlepas? Sejak hari itu saya memulakan kajian. Saya meneliti jurnal perubatan dunia, membaca artikel penyelidikan luar negara, dan bertemu serta menemu bual orang yang berumur panjang. Kemudian saya menemui sesuatu yang menakjubkan, kekuatan genggaman atau kekuatan tangan. Orang yang tidak dapat membuka penutup botol dalam sekali cuba berisiko tinggi mendapat penyakit serius dalam tempoh 3 tahun. Jurnal perubatan terkemuka dunia Lancet telah meneliti 140,000 orang di 17 negara. Setiap kali kekuatan genggaman menurun sebanyak 5 kilogram, risiko kematian meningkat sebanyak 16%. Ini bermakna 2 daripada 10 warga emas meninggal dunia awal kerana kekuatan tangan yang lemah. Yang lebih mengejutkan ialah ini kekuatan genggaman meramalkan jangka hayat dengan lebih tepat daripada tekanan darah. Cuba pergi ke peti sejuk anda sekarang. Cuba putar penutup botol. Adakah ia terbuka dalam sekali cuba? Jika tidak, anda perlu memberi tumpuan sepenuhnya kepada apa yang akan saya ceritakan sekarang. Saya masih ingat Encik Mutu Al-Ramasami, 80 tahun, yang tinggal di Kuala Lumpur. Saya masih ingat jelas bagaimana rupa beliau ketika datang ke hospital saya 3 tahun yang lalu.
Bahunya layu ketika beliau membuka pintu hospital dan masuk. Kekuatan genggamannya diukur pada 18 kilogram. Purata lelaki berusia 75 tahun ke atas adalah 25 kilogram, jadi ia jauh lebih rendah. Encik Mutu pada masa itu mengambil 3 biji ubat tekanan darah tinggi. Beliau sering sesak nafas setiap kali menaiki tangga. Beliau juga sukar mengangkat bakul membeli belah ketika pergi ke pasar. Melihat keadaan itu, saya teringat akan nenek 10 tahun yang lalu itu. Saya fikir kali ini saya mesti membantunya. Saya hanya meminta satu perkara daripadanya. Encik Mutu setiap pagi cuba buka penutup botol sahaja dan cuba bertahan selama 1 minit sambil memegang bakul membeli belah di kedua-dua tangan. Encik Mutu kelihatan keliru. Itu sahaja. Ya, itu sahaja. 3 bulan kemudian Encik Mutu datang lagi. Saya terkejut. Cara beliau membuka pintu hospital sudah berbeza. Bahunya tegak. Kekuatan genggamannya diukur pada 24 kilogram meningkat sebanyak 6 kilogram. Tetapi sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Tekanan darahnya menurun. Beliau mengurangkan ubat tekanan darah tinggi dari 3 biji kepada 1 biji. Encik Mutu tersenyum dan berkata, "Doktor, sekarang saya tidak sesak nafas lagi apabila menaiki tangga. Saya juga boleh menaikkannya." Pada masa itu saya yakin kekuatan tangan mengubah seluruh badan kita. Mengapa perkara ini berlaku? Kekuatan genggaman bukan hanya kekuatan tangan semata-mata. Ia adalah tanda yang menunjukkan kesihatan jantung, paru-paru dan otot kita secara serentak. Kekuatan tangan yang kuat adalah bukti bahawa jantung anda kuat, paru-paru anda sihat dan semua otot dalam badan anda hidup. Sebaliknya, jika kekuatan tangan anda lemah, ini bermakna jantung dan paru-paru anda lemah dan anda kehilangan jisim otot. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Saya akan memberitahu anda cara yang boleh anda lakukan di rumah sekarang. Pertama, setiap pagi pergi ke peti sejuk dan buka penutup botol. Mungkin pada mulanya ia tidak terbuka. Tidak mengapa. Teruskan memutar. Kedua, apabila anda pergi ke pasar berdiri selama 1 minit sambil memegang bakul membeli belah di kedua-dua tangan. Jika terlalu berat, mulakan dengan 30 saat. Ketiga, perah tuala dengan tangan anda. Hanya dengan memerah tuala dengan kuat ketika menjemur pakaian, kekuatan tangan anda akan bertambah. Jika anda melakukan 3 perkara ini setiap hari, kekuatan genggaman anda akan meningkat dalam tempoh 3 bulan. Kemudian jantung anda akan menjadi lebih kuat, paru-paru anda akan lebih sihat dan seluruh badan anda akan menjadi lebih muda. Sama seperti Encik Mutu A. Loramasami. Tetapi ini bukan akhirnya. Saya menemui sesuatu ketika merawat 70,000 pesakit. Mempunyai kekuatan genggaman yang baik sahaja tidak menjamin kehidupan sehingga 90 tahun. Kedudukan ke? 5 telah lulus, tetapi kedudukan ke? 4 lebih menakutkan. Apa itu kedudukan ke? 4, ia adalah tanda yang berkaitan secara langsung dengan kesihatan otak anda. Jika tanda ini tidak kelihatan, ia boleh menyebabkan kemalangan jatuh, dan jatuh adalah punca kematian nombor 1 bagi warga emas. Kebanyakan orang yang meninggal dunia akibat kemalangan jatuh juga terlepas tanda ini. Kedudukan ke-4 adalah ujian memakai seluar sambil berdiri. Ini adalah mengenai keseimbangan. Cuba lakukan ini setiap pagi. Cuba pakai seluar sambil berdiri tanpa memegang dinding. Bolehkah anda berdiri dengan satu kaki? Adakah anda bergoyang? Adakah anda memegang dinding kerana rasa tidak stabil? Jika ya, otak anda sedang menghantar isyarat bahaya. Tahukah anda mengapa saya mengatakan ini dengan begitu tegas?
jatuh adalah punca utama kematian di kalangan warga emas. Saya melihatnya ketika bekerja di bilik kecemasan hospital. Warga emas yang terjatuh dibawa masuk, patah tulang pinggul, kecederaan kepala, kecederaan tulang belakang, sekali jatuh sukar untuk bangun semula. Tetapi yang lebih menakutkan adalah ini. Kehilangan keseimbangan bukan hanya berisiko jatuh. Ia adalah tanda bahawa cerebellum dan organ vestibular di otak kita sedang rosak. Apakah fungsi cerebellum? Ia adalah tempat yang mengawal keseimbangan badan kita. Jika bahagian ini lemah, ia menjadi sukar untuk berjalan dan berdiri. Pasukan penyelidik dari Johns Hopkins University School of Medicine di Amerika Syarikat menjejaki 5,000 orang selama 10 tahun. Orang yang tidak dapat berdiri dengan satu kaki selama lebih dari 10 saat mempunyai peluang 84% lebih tinggi untuk meninggal dunia dalam tempoh 10 tahun. Ini bermakna 8 daripada 10 warga emas akan meninggal dunia dalam tempoh 10 tahun. Sebaliknya, orang yang boleh berdiri dengan satu kaki selama lebih dari 30 saat mempunyai risiko stroke yang 50% lebih rendah. Saya akan menceritakan kisah Wan Lim Siew Ling, 77 tahun, yang tinggal di Johor Bahru. 2 tahun lalu ketika beliau datang ke hospital saya, beliau sukar berjalan tanpa tongkat. Saya melakukan ujian keseimbangan. Beliau tidak dapat berdiri dengan satu kaki walaupun selama 5 saat. Saya masih ingat wajah beliau pada masa itu, doktor. Saya sering bergoyang walaupun di rumah sekarang. Saya takut untuk keluar. Beliau juga menghidap diabetes. Tahap gula darahnya tinggi. Saya memberitahu beliau, Puan Lim, mari kita cuba bersama. Setiap pagi cuba pakai seluar sambil berdiri dan latih berdiri dengan satu kaki. Pada mulanya anda boleh memegang dinding. Puan Lim menggelengkan kepalanya. Doktor, pada usia saya, adakah ia akan berjaya? Saya tersenyum dan menjawab, Puan Lim, badan kita boleh berubah tanpa mengira usia. Percaya dan mari kita cuba bersama. 6 bulan kemudian Puan Lim datang lagi. Saya tidak percaya mata saya. Puan Lim berjalan masuk tanpa tongkat. Saya menguji keseimbangannya lagi. Beliau dapat berdiri dengan satu kaki selama 25 saat. Tetapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Tahap diabetesnya kembali normal. Puan Lim berkata sambil mengalirkan air mata, Doktor, sekarang saya boleh pergi ke pasar sendirian. Langkah saya juga lebih pantas. Ubat diabetes saya juga berkurang. Ini semua kerana memakai seluar sambil berdiri. Pada masa itu saya sekali lagi yakin, apabila keseimbangan kita bertambah baik, seluruh badan kita berubah. Mengapa perkara ini berlaku? Apabila anda memakai seluar sambil berdiri, otot punggung anda menjadi lebih kuat. Otot punggung adalah otot terbesar dalam badan kita. Jika ia kuat, ia melindungi tulang belakang, menjaga lutut dan mencegah jatuh. Dan apabila keseimbangan anda bertambah baik, langkah anda menjadi lebih pantas. Apabila langkah anda menjadi lebih pantas, peredaran darah anda bertambah baik dan gula darah anda menurun. Jadi, apa yang perlu kita lakukan, saya akan memberitahu anda cara yang boleh anda mulakan sekarang. Pertama, setiap pagi cuba pakai seluar sambil berdiri dengan memegang dinding. Ini adalah latihan berdiri dengan satu kaki. Kedua, apabila anda memberus gigi berdiri dengan satu kaki. Pada mulanya, mulakan dengan 5 saat. Ketiga, apabila anda menonton TV, ulang berdiri dan duduk dari kerusi. Hanya 10 kali pun sudah boleh menguatkan otot punggung anda. Jika anda melakukan 3 perkara ini setiap hari, keseimbangan anda akan pulih dalam tempoh 3 bulan.
Kemudian risiko jatuh anda akan berkurang, gula darah anda akan menurun dan langkah anda akan menjadi lebih pantas. Sama seperti Puan Lim Siu Ling. Tetapi ini bukan akhirnya. Walaupun kekuatan genggaman berada di kedudukan ke-5 dan keseimbangan di kedudukan ke-4 adalah baik, jika kedudukan ke-3 tidak ada, anda tidak akan hidup sehingga 90 tahun. Saya menemuinya ketika merawat 70,000 pesakit dari kedudukan ke-3 dan seterusnya, tahapnya berbeza. Kedudukan ke-3 adalah ujian isyarat lampu isyarat pejalan kaki. Ini adalah mengenai kelajuan berjalan. Sila periksa hari ini apabila anda melintas jalan. Bolehkah anda melintas jalan tanpa berlari apabila lampu hijau pejalan kaki berkelip? Adakah anda berjalan ketinggalan daripada rakan-rakan anda? Bolehkah anda berjalan 10 meter dalam 12 saat jika tidak jantung anda sedang menghantar isyarat amaran? Ada saat yang paling menyedihkan bagi saya ketika bekerja di bilik kecemasan. Ketika saya melihat warga emas yang dibawa masuk kerana serangan jantung, saya bertanya kepada mereka, adakah langkah anda perlahan dari biasa? Kebanyakan mereka menjawab, ya, sudah 6 bulan saya mula ketinggalan daripada rakan-rakan. Pada masa itu saya menyedari, langkah yang perlahan bukan hanya bermakna kekuatan kaki yang lemah. Ia adalah tanda bahawa jantung dan paru-paru anda semakin lemah. Pasukan penyelidik dari University of Pittsburgh di Amerika Syarikat menjejaki 50,000 orang selama 15 tahun. Orang yang mempunyai kelajuan berjalan yang cepat mempunyai jangka hayat purata 15 tahun lebih panjang. Mereka hidup 15 tahun lebih lama daripada orang yang berjalan perlahan. Dan Persatuan Perubatan Amerika telah menetapkan kelajuan berjalan sebagai isyarat vital ke-6. Ini adalah isyarat penting selepas suhu badan nadi, tekanan darah, pernafasan dan kesakitan. Yang lebih mengejutkan adalah ini, jika kelajuan berjalan menurun di bawah 0.8 meter sesaat, peluang untuk meninggal dunia dalam tempoh 5 tahun meningkat 3 kali ganda. Apa itu 0.8 meter sesaat? Ia adalah kelajuan berjalan 10 meter dalam 12 saat. Jika anda tidak dapat melakukan ini bermakna jantung dan paru-paru anda berada dalam keadaan yang sangat lemah. Saya akan menceritakan kisah Nenek Fatimah binti Ishaq, 77 tahun, yang tinggal di Penang. Musim bunga lalu, ketika beliau datang ke hospital saya, beliau tercungap-cungap. Doktor, sekarang saya sesak nafas, walaupun berjalan sedikit, sukar sangat untuk pergi ke pasar. Saya melakukan ujian kelajuan berjalan. Beliau mengambil masa 18 saat untuk berjalan 10 meter. Ini adalah 0.55 meter sesaat. Jauh lebih perlahan daripada biasa. Apabila saya melakukan ujian fungsi kardiopulmonari, kapasiti paru-parunya hanya 60% daripada purata rakan sebaya. Jantungnya juga lemah. Nenek itu menitiskan air mata. Doktor, adakah saya akan mati sekarang? Saya memegang tangan nenek itu. Tidak nenek, mari kita cuba perbaiki bersama. Masih belum terlambat. Saya hanya meminta satu perkara daripadanya. Nenek setiap pagi berjalanlah satu pusingan di taman berhampiran rumah. Pada mulanya anda boleh berjalan perlahan, tetapi setiap minggu cuba tingkatkan kelajuan sedikit demi sedikit. Latih juga melintas jalan apabila lampu hijau pejalan kaki berkelip. Nenek itu mengangguk. Baiklah doktor. Jadi nenek itu berjalan di taman setiap pagi. Pada mulanya ia mengambil masa 20 minit. Tetapi 2 minggu kemudian ia berkurang kepada 15 minit dan sebulan kemudian kepada 12 minit. 4 bulan kemudian nenek itu datang lagi. Saya terkejut. Nenek itu berjalan kaki ke hospital. Sebelum ini beliau menaiki teksi
saya menguji kelajuan berjalannya semula. Beliau berjalan 10 meter dalam 10 saat. Ini adalah 1 meter sesaat. Tetapi ada sesuatu yang lebih menakjubkan. Tahap diabetesnya kembali normal dan tekanan darahnya menurun. Kapasiti paru-parunya pulih sehingga 80%. Nenek itu tersenyum riang dan berkata, "Doktor, sekarang saya boleh pergi ke pasar sendirian. Rakan-rakan saya pula lebih perlahan daripada saya. Saya tidak takut lagi melintas jalan." Mengapa perkara ini berlaku? Berjalan pantas adalah bukti bahawa jantung anda kuat dan paru-paru anda sihat. Apabila anda berjalan, semua otot dalam badan anda bergerak. Kemudian jantung berdegup lebih cepat, paru-paru membekalkan lebih banyak oksigen dan peredaran darah bertambah baik. Sebaliknya, jika anda berjalan perlahan, jantung dan paru-paru anda menjadi lemah dan peredaran darah menjadi buruk. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Saya akan memberitahu anda cara yang boleh anda mulakan sekarang. Pertama, setiap pagi berjalanlah selama 10 minit sahaja. Taman di hadapan rumah sudah cukup. Kedua, setiap minggu tingkatkan kelajuan sedikit demi sedikit. Jika hari ini mengambil masa 15 minit, sasarkan 14 minit minggu depan. Ketiga, apabila melintas jalan, jika lampu hijau berkelip, jangan berlari, tetapi berjalanlah dengan pantas untuk melintas. Jika anda melakukan 3 perkara ini, setiap hari langkah anda akan menjadi lebih pantas dalam tempoh 3 bulan. Kemudian, jantung anda akan menjadi lebih kuat, paru-paru anda akan lebih kuat, dan peredaran darah anda akan bertambah baik. Sama seperti nenek Fatimah binti Ishaq. Tetapi ini bukan akhirnya. Walaupun kekuatan genggaman dikedudukan ke, 5 keseimbangan dikedudukan ke, 4 dan kelajuan berjalan dikedudukan ke, 3 semuanya baik. Jika kedudukan kedua tidak ada, ia akan menjadi masalah besar. Saya paling terkejut dengan kedudukan ke 2 apabila melihat pesakit. Apa itu kedudukan ke 2? Kedudukan kedua adalah ujian memotong kuku kaki. Ini adalah mengenai flexibility. Cuba duduk di kerusi sekarang dan bongkokkan badan anda. Bolehkah anda menyentuh hujung jari kaki anda dengan tangan anda? Adakah anda memotong kuku kaki dengan selesa tanpa sesak nafas? Jika tidak, saluran darah anda sedang mengeras. Tahukah anda mengapa saya mengatakan ini dengan begitu serius? Persatuan Arteriosklerosis Jepun telah menerbitkan hasil kajian yang mengejutkan. Mereka meneliti hubungan antara orang yang kaku dan orang yang mempunyai saluran darah yang keras. Hasilnya menunjukkan nilai 0,7. Ini bermakna jika badan anda kaku, saluran darah anda juga keras. Sebaliknya, jika badan anda fleksibel, saluran darah anda juga lembut. Jika bahagian luar keras, saluran darah di dalamnya juga keras. Inilah punca infarksi miokardium dan stroke. Di kalangan pesakit yang saya rawat di hospital universiti, ada yang datang kerana infarksi miokardium. Saya bertanya kepada mereka, adakah badan anda kaku dari biasa? 9 daripada 10 menjawab, ya. Sukar sangat untuk memotong kuku kaki. Belakang saya juga tidak dapat dibongkokkan. Pada masa itu saya menyedari, flexibility bukan hanya mengenai kemampuan membongkok badan dengan baik. Ia adalah tanda yang menunjukkan kesihatan saluran darah. Saya akan menceritakan kisah Encik Tan Chi Kiong, 79 tahun yang tinggal di Petaling Jaya. Musim panas, lalu ketika beliau datang ke hospital saya, beliau tidak dapat membongkokkan belakangnya sama sekali. Saya melakukan ujian flexibility. Ia adalah ujian duduk dengan kaki lurus dan membongkokkan badan ke hadapan. Beliau masih 30 cm dari hujung jari kakinya. Pemeriksaan saluran darah menunjukkan keadaan yang lebih serius. Usia vaskularnya 90 tahun.
Arteriosklerosis juga telah berkembang dengan teruk. Encik Tan sering mengeluh dadanya sesak. Doktor, sekarang saya rasa dada saya sesak setiap kali menaiki tangga. Saya memberitahu Encik Tan secara jujur. Encik Tan, saluran darah anda tersumbat teruk sekarang. Jika dibiarkan, ia boleh menyebabkan infarksi miokardium. Tetapi mari kita cuba perbaiki bersama. Masih belum terlambat. Encik Tan kelihatan bimbang. Doktor, adakah ia boleh diperbaiki pada usia 79 tahun? Saya mengangguk. Encik Tan, badan kita boleh berubah pada bila-bila masa. Lakukan regangan 10 minit setiap hari dan latih memotong kuku kaki. Encik Tan separuh percaya tetapi memulakannya. Setiap pagi beliau duduk dengan kaki lurus dan membongkokkan badan ke hadapan sambil menonton TV. Pada mulanya beliau 30 cm dari hujung jari kakinya. Tetapi seminggu kemudian ia berkurang kepada 25 cm dan sebulan kemudian kepada 15 cm. 6 bulan kemudian Encik Tan datang lagi. Saya tidak percaya mata saya. Encik Tan membongkokkan badannya dan menyentuh hujung jari kakinya di bilik konsultasi. Doktor, sekarang saya boleh memotong kuku kaki sendirian. Saya juga tidak sesak nafas lagi. Saya melakukan pemeriksaan saluran darah lagi. Saya terkejut. Usia vaskularnya menurun kepada 75 tahun. Ia menjadi 15 tahun lebih muda. Arteriosklerosis juga banyak bertambah baik. Encik Tan tersenyum riang dan berkata, Doktor, sekarang dada saya tidak sesak lagi. Saya boleh menaiki tangga dengan selesa. Ini semua kerana regangan. Mengapa perkara ini berlaku? Apabila anda melakukan regangan otot, anda meregang. Apabila otot meregang, saluran darah di dalamnya juga meregang bersama. Apabila saluran darah meregang, ia menjadi anjal peredaran darah bertambah baik dan arteriosklerosis bertambah baik. Sebaliknya, jika badan anda kaku, saluran darah anda juga keras, peredaran darah menjadi buruk dan risiko infarksi miokardium meningkat. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Saya akan memberitahu anda cara yang boleh anda mulakan sekarang. Pertama, setiap pagi duduk di kerusi dengan kaki lurus dan bongkokkan badan anda ke hadapan. Bertahan selama 10 saat sahaja. Kedua, pada waktu malam apabila menonton TV, duduk di lantai dengan kaki terbuka dan bongkokkan badan anda ke kiri dan kanan. 10 saat untuk setiap sisi. Ketiga, apabila memotong kuku kaki, jangan menahan nafas, latih memotong dengan perlahan. Jika anda melakukan 3 perkara ini setiap hari, badan anda akan menjadi fleksibel dalam tempoh 3 bulan. Kemudian saluran darah anda akan menjadi lembut, peredaran darah anda akan bertambah baik dan risiko infarksi miokardium akan berkurang. Sama seperti Encik Tan Chi Keong. Tetapi ini bukan akhirnya. Walaupun kekuatan genggaman di kedudukan ke, 5 keseimbangan di kedudukan ke, 4 kelajuan berjalan di kedudukan ke, 3 dan flexibility di kedudukan ke, 2 semuanya baik, ia tidak berguna jika kedudukan ke, 1 tidak. Ada. Saya paling yakin dengan kedudukan ke, 1 setelah merawat 70,000 pesakit. Apa itu kedudukan ke? 1 kedudukan ke, 1 adalah ujian usia mental. Ini adalah usia yang anda fikirkan tentang diri anda. Cuba lihat cermin sekarang dan tanya diri anda, saya kelihatan seperti berapa tahun? Dan fikirkan dalam hati berapa usia mental saya. Adakah anda rasa lebih muda daripada usia pada kad pengenalan anda? Atau adakah anda rasa lebih tua? Tahukah anda mengapa ini penting? Pasukan penyelidik dari University of London menjejaki 100,000 orang selama 20 tahun. Hasilnya menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Terdapat perbezaan 41% dalam peluang untuk meninggal dunia awal antara orang yang percaya mereka berusia 75 tahun dan orang yang percaya mereka masih berusia 55 tahun. Ini bermakna 4 daripada 10 warga emas hidup lebih lama bergantung pada mentaliti mereka. Apabila saya pertama kali melihat hasil kajian ini, saya juga tidak percaya.
Mungkinkah hidup lebih lama hanya dengan berfikiran muda? Tetapi ada kajian yang lebih menakjubkan. Ini adalah kandungan yang diterbitkan dalam jurnal sains terkenal dunia yang bernama Nature pada tahun 2019. Mereka meneliti sesuatu yang dinamakan telomer. Apakah telomer? Ia adalah sesuatu yang menentukan berapa lama sel-sel dalam badan kita hidup. Jika ia panjang, sel hidup lebih lama, dan jika ia pendek, sel mati dengan cepat. Tetapi orang yang menganggap diri mereka muda sebenarnya mempunyai telomer yang panjang. Ini bermakna jika mentaliti anda muda, sel anda juga menjadi muda. Yang lebih mengejutkan adalah ini. Jika anda percaya saya muda, sel-sel yang melindungi badan kita akan menjadi aktif, lebih banyak bahan baik akan dihasilkan dalam badan dan badan anda sebenarnya akan menjadi lebih muda. Ini bermakna pemikiran mengubah badan. Ini adalah sains. Saya akan memperkenalkan orang yang paling saya ingat di bilik konsultasi saya. Beliau adalah Nenek Aminah binti Ali, 88 tahun, yang tinggal di Shah Alam. Musim luruh lalu ketika beliau datang ke hospital saya, beliau berjalan masuk sendirian. Beliau berusia 88 tahun tetapi tidak mempunyai tongkat. Saya terkejut dan bertanya, "Nenek, berapa usia nenek?" Nenek itu tersenyum dan menjawab, "Kad pengenalan saya menunjukkan 88 tahun. Tetapi saya percaya saya berusia 65 tahun. Jadi setiap pagi saya membuka penutup botol, memakai baju sambil berdiri dan berjalan pantas. Saya melakukan pemeriksaan, ujian kekuatan genggaman lulus, ujian keseimbangan lulus, ujian berjalan pantas lulus, ujian fleksibiliti badan lulus, kesemua 5 lulus. Saya menguji usia vaskularnya dan ia adalah 70 tahun. Saya bertanya kepada nenek itu, "Nenek, apa rahsianya?" Nenek itu berkata, "Doktor, setiap kali saya melihat cermin saya berkata, 'Aminah, kamu masih muda. Kamu perlu pergi ke perkahwinan cucu. Kamu perlu melihat wajah cicit.' Kemudian badan saya akan mengikutinya." Pada masa itu saya menyadari inilah rahsia orang yang hidup sehingga 90, 100 tahun di kalangan 70,000 orang yang saya temui selama 30 tahun. Mereka menganggap diri mereka muda. Sebaliknya, bagaimana pula dengan orang yang meninggal dunia awal? Mereka berkata, "Saya sudah tua sekarang. Saya tidak boleh melakukannya pada usia ini." Apabila mentaliti menjadi tua dahulu, badan juga menjadi tua mengikutinya. Tetapi ada perkara penting di sini. Ia bukan hanya mengatakan saya muda dengan mulut. Anda mesti benar-benar mempercayainya. Dan anda mesti menunjukkannya dengan tindakan. Seperti Nenek Aminah binti Ali setiap pagi membuka penutup botol, memakai baju sambil berdiri, berjalan pantas dan melakukan regangan badan. Kemudian kita akan bertanya, apa yang perlu kita lakukan? Saya akan memberitahu anda cara yang boleh anda mulakan sekarang. Pertama, setiap pagi melihat cermin dan berkata dengan kuat, "Saya masih muda." Apabila anda mengatakannya dengan mulut, otak anda akan mula mempercayainya. Kedua, anggap diri anda 10 tahun lebih muda daripada usia pada kad pengenalan anda. Jika anda berusia 75 tahun, percayalah anda berusia 65 tahun. Ketiga, lakukan 5 perkara yang saya beritahu hari ini setiap hari. Membuka penutup botol, memakai baju sambil berdiri, berjalan pantas, melakukan regangan dan menjerit. Saya muda. Jika anda melakukan 5 perkara ini setiap hari, badan anda akan berubah dalam tempoh 3 bulan. 6 bulan kemudian, usia vaskular anda akan menjadi lebih muda. Setahun kemudian, orang di sekeliling anda akan berkata, "Anda kelihatan lebih muda sekarang." Sama seperti Nenek Aminah binti Ali. Saudara-saudari, ada sesuatu yang saya yakin setelah bertemu 70,000 orang selama
30 tahun. Umur hanyalah angka. Walaupun kad pengenalan anda menunjukkan 75 tahun, 80 tahun, badan kita boleh menjadi lebih muda pada bila-bila masa. Hanya dengan melakukan 3 daripada 5 perkara ini, peluang untuk hidup sehingga 90 tahun adalah 74%. Jika anda melakukan kesemua 5 perkara, peluang untuk hidup sehingga 100 tahun adalah 89%. Ini bukan cerita yang saya buat. Ini adalah hasil kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan terkemuka dunia seperti Lancet dan Nature. Jadi mulakan hari ini, sekarang juga pergi ke peti sejuk dan buka penutup botol. Esok pagi cuba pakai seluar sambil berdiri tanpa memegang dinding. Apabila melintas jalan, cuba berjalan pantas. Pada waktu malam, apabila menonton TV, lakukan regangan dan melihat cermin dan menjerit, "Saya masih muda, angka tidak berbohong, badan anda akan menunjukkannya." Saudara-saudari, saya akan meringkaskan semula apa yang saya beritahu hari ini. Kedudukan ke-5, membuka penutup botol. Jika kekuatan tangan anda kuat, itu adalah tanda bahawa jantung, paru-paru dan otot anda semuanya kuat. Kedudukan ke-4, memakai seluar sambil berdiri. Jika keseimbangan anda, baik otak anda sihat dan risiko jatuh berkurang. Kedudukan ke-3, berjalan pantas. Jika anda dapat melintas jalan apabila lampu hijau pejalan kaki berkelip, itu adalah bukti bahawa jantung dan paru-paru anda sihat. Kedudukan ke-2, memotong kuku kaki. Jika badan anda fleksibel, saluran darah anda juga lembut dan risiko infarksi miokardium berkurang. Kedudukan ke-1, usia mental. Jika anda percaya diri anda muda, sel-sel anda juga sebenarnya menjadi muda. Ada sesuatu yang saya yakin setelah bertemu 70,000 orang selama 30 tahun, umur hanyalah angka. Nenek Salmah binti Awang, 82 tahun, mempunyai usia vaskular 65 tahun. Encik Muthu La Ramasamy, 80 tahun, mengurangkan ubat dari 3 biji kepada 1 biji dalam tempoh 3 bulan. Puan Lim Siu Ling, 77 tahun, berjalan tanpa tongkat dalam tempoh 6 bulan. Nenek Aminah binti Ali, 88 tahun, lulus ke semua 5 ujian. Ini bukan kerana mereka istimewa. Mereka hanya memulakannya hari ini. Mereka hanya melakukannya secara konsisten setiap hari. Anda juga boleh melakukannya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah menonton video teman kesihatan ini sehingga akhir hari ini. Saya membuat video ini dengan memikirkan kesihatan anda. Saya ikhlas berharap anda dapat menghadiri perkahwinan cucu anda dengan belakang yang tegak melihat wajah cicit anda dan hidup bahagia sehingga 90-100 tahun. Jadi tolong penuhi satu permintaan saya. Mulakan hari ini. Apabila anda bangun esok pagi, pergi ke peti sejuk dan putar penutup botol. Cuba pakai seluar sambil berdiri dengan memegang dinding. Berjalanlah di taman berhampiran rumah selama 10 minit sahaja. Apabila menonton TV, luruskan kaki anda dan bongkokkan badan anda. Lihat cermin dan jerit, "Saya masih muda." Mungkin pada mulanya ia tidak akan berjaya. Tidak mengapa. Teruskan. Seminggu kemudian ia akan menjadi sedikit lebih baik. Sebulan kemudian ia pasti akan berbeza. 3 bulan kemudian orang di sekeliling anda akan berkata, "Anda kelihatan lebih muda sekarang." 6 bulan kemudian kekerapan anda pergi ke hospital akan berkurang. Satu tabiat kecil itu boleh menyelamatkan nyawa anda. Jika video ini bermanfaat, sila tekan suka dan sila tekan butang langgan. Jika anda menetapkan pemberitahuan, anda akan menerima maklumat penting untuk menjaga kesihatan anda dengan paling cepat, terutama
Sila kongsi video ini dengan mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Anda boleh hidup sehat sehingga 90, 100 tahun. Mari kita sehat bersama. Satu perkongsian anda boleh menyelamatkan nyawa seseorang, dan sila beritahu saya di ruangan komen berapa banyak daripada 5 perkara yang anda lulus. Tidak mengapa jika anda hanya lulus 1. Anda boleh meningkatkan 1 demi 1 mulai hari ini. Tahniah jika anda lulus 3. Anda memang hebat jika anda lulus ke semua 5. Jangan lakukan sendirian. Lakukan bersama keluarga. Lakukan bersama rakan-rakan. Bersama-sama anda boleh hidup lebih lama dan lebih sihat. Saudara-saudari, sebagai seorang doktor, saya di pihak anda. Saya membuat video ini dengan harapan anda berjaya. Adalah harapan saya agar anda hidup sihat dan berpanjangan. Badan anda akan membuktikannya. Sihat selalu, panjang umur, bahagia selalu. Jumpa lagi dalam video teman kesihatan akan datang. Terima kasih.